Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video kali ini kita akan mulakan dengan fasa paling mudah, iaitu fasa yang mana kita belum ada fungsi session, belum ada fungsi logout, belum ada password hashing. Kita nak buat sesuatu yang mudah saja, iaitu kita akan isi maklumat pengguna, password, hantar pada PHP. PHP akan semak data tu dalam penggalan data. Kalau betul, kita akan paparkan message valid, dan kalau salah, kita paparkan ralat lah. Okey, penggalan data kita yang bernama ESYSDB ni ada dua table roles dan table users. Kedua-duanya mempunyai perhubungan di dalam medan role_id dan juga ID berada di dalam table roles. So, kalau kita nak join dia, kita boleh menggunakan arahan join yang akan menghubungkan users.role_id dengan roles.id. So nanti bila kita laksanakan arahan ni, boleh nampak kedua-dua table ini dicantum lah. Untuk fasa 1, kita hanya gunakan satu fail utama, iaitu login.php. Dalam fail ini ada dua bahagian besar, bahagian PHP atas, bahagian HTML form di bawah. So, kita akan letak PHP di atas sebab kita nak proses data form dulu. Kalau login berjaya, kita akan bagi output berjaya. Kalau gagal, kita akan bagi message gagal lah. So, kita akan mula dengan form. Form kita ada dua medan. Medan pertama, medan nama pengguna, dan medan kedua ialah medan untuk password lah, ataupun kata laluan. Dan di sini kita kena pastikan nama yang kita pilih bagi setiap input kita ni, medan kita ni adalah yang bersesuaian lah, yang menempati maksud tujuan medan tersebut. Okey, mula-mula sekali kita buat sambungan ke database. Localhost ialah server database kita. Kalau ada IP lain, anda boleh gunakan IP instead of localhost. Root ialah nama pengguna bagi MySQL. Bahagian kosong tu ialah password MySQL. Kalau setup local, biasanya kosong lah. ESYSDB tu ialah nama database yang kita nak guna. So, sambungan ini akan disimpan dalam pemboleh ubah yang namanya con lah. Senang cerita, con ni macam tiket masuk PHP kita dalam MySQL. Kalau tak ada con, PHP tak boleh query database. Okay, dalam kod seterusnya, ESET post login ni, PHP akan semak sama ada borang login tu sudah dihantar ataupun belum. Kenapa kita gunakan post login? Sebab pada button nanti kita letak nama dia login. Jadi seolah-olah ESET login ini satu checkpoint. Kalau user betul-betul dah tekan butang login, baru kita akan laksanakan kod di situ. Okay, seterusnya kita ada satu arahan SQL, select star from users where username equals to parameter limit 1. Apa benda query ni buat? Query SQL ini akan cari semua maklumat pengguna dalam table users, tapi hanya untuk nama pengguna yang kita masukkan. Bahagian penting di sini ialah simbol tanda soal. Simbol tanda soal ini dipanggil placeholder. Maksudnya kita belum isi nilai pengguna sebenar lagi. Kita akan bind nilai pengguna
ke tempat itu, dan cara ini sebenarnya lebih selamat banding kita terus cantum input user ke dalam query. Okey, baris seterusnya statement equals MySQL prepare. Ini maksudnya PHP sedang sediakan query tadi sebelum dijalankan. Kalau nak bagi analogi santai, query ini macam bagi borang kosong lah. Kita sediakan borang kosong itu dulu supaya nanti kita boleh isi nilai dengan selamat. Hasilnya nanti kita akan simpan dalam pemboleh ubah nama STMT atau statement object. Dia akan pegang query yang telah di prepare tadi. Okay, seterusnya sekarang kita akan masukkan nilai sebenar ke dalam placeholder tadi. So STMT adalah statement yang kita prepare tadi. Kita akan letak S string dan post username. Okay, di sini kita akan arahkan untuk jalankan query ini. Okay, so selepas ni query akan pergi ke database untuk cari maklumat pengguna kita lah. Okay, baris ini pula akan ambil satu rekod user dalam bentuk associative array. Maksud associative array ini, kita boleh akses data mengikut nama lajur. Contohnya user first name, user email, user password. Kalau nama pengguna itu memang wujud dalam database, nilai user akan ada isi. Kalau nama pengguna tak jumpa, pemboleh ubah user ini akan jadi false.